Anda tengah sedap tidur, tiba-tiba telefon berbunyi. Ada komisen masuk. Ramai orang ingat nak buat duit online zaman sekarang ini mesti kena pandai menari depan kamera atau jadi pepengaruh terkenal. Tapi sebenarnya ada satu kelompok manusia yang buat duit senyap-senyap dari bilik tidur, tanpa ada seorang pun kenal muka atau dengar suara mereka. Mereka bina mesin cetak duit automatik pakai teknologi AI yang anda tengah pegang sekarang ini. Tapi kenapa ramai yang cuba buat tetap gagal dan satu sen pun tak nampak? Jom saya bongkarkan rahsia sebenar. Langkah pertama, jangan tulis artikel guna cara robot yang skema. Buka ChatGPT kat laptop dan masuk kampung rahsia yang baru ini. Tengok ini, kita siap bagi topik spesifik pasal tip urus gaji bagi yang kerja 9 to 5 supaya tak poket kering. Sebelum tengah bulan, kita arahkan AI. Bertindak sebagai kawan karib yang sempoi. Tulis draft artikel pendek pasal tip urus gaji sebulan untuk mereka yang kerja 9 to 5 supaya tak poket kering sebelum tengah bulan. Guna bahasa Melayu pasar yang natural macam gaya kita sembang kat kedai kopi. Guna kata ganti nama saya dan anda. Wajib pakai ayat pendek-pendek. Terus masuk poin utama dan haramkan sama sekali guna perkataan skema macam selain itu, kesimpulannya atau tutasnya. Biar ayat itu ada jiwa manusia. Dah tahu cara arah AI. Sekarang anda nak tulis pasal apa? Jangan tembak buta tulis saja. Anda buka Google Trend kat laptop sekarang macam yang saya tengah buat ini. Set negara Malaysia. Dan tengok isu apa yang tengah tular dan ramai orang tengah bincang kat carian internet hari ini. Kunci utama untuk silent income ini berjalan lancar adalah dengan mencari ceruk topik yang sangat spesifik tapi ada carian tinggi. Contohnya masalah kewangan, gadget popular atau tip kesihatan alternatif. Kita scan lubuk yang kurang saingan ini kat Google Trend supaya senang artikel kita naik kat carian nanti. Dah ada topik panas daripada Google Trend tadi, kita patah balik dekat ChatGPT untuk siapkan draft akhir. Dalam masa 5 saat saja, AI dah siapkan susun artikel yang lengkap dan padat. Apa langkah seterusnya? Anda cuma perlu ambil artikel pendek ini dan masuklah ke dalam blog anda. Saya cerita mudah. Bila artikel ni dah duduk dalam blog, ia akan mula bekerja senyap-senyap. Bila ada orang yang cari topik panas tadi kat Google, mereka akan jumpa blog anda. Baca artikel itu dan dari situlah kita boleh jana income. Sama ada melalui iklan ataupun pautan affiliate yang kita letak dekat blog anda. Kerja kita dah teramat mudah sebab proses mengarang semuanya AI dah settlekan. Kita cuma uruskan artikel ke blog saja. Saya nak jujur dengan anda. Ini bukan skin cepat kaya. Kalau anda post artikel hari ini, jangan harap besok pagi terus peluk duit RM3,000. Sistem penulisan AI dan affiliate marketing ini perlukan masa beberapa minggu untuk mula menampakkan hasil. Dulu saya pun pernah struggle macam anda. Balik kerja penat, badan lesu, duit poket sentiasa sempit. Tapi bila saya mula bina sistem mudah ini secara konsisten 10 minit sehari tanpa kacau kerja hakiki. Alhamdulillah sekarang semuanya dah berjalan secara pasif. Kalau orang biasa yang banyak komitmen pun boleh buat, takkan anda nak tengok saja. Semua proses struggle, kesilapan dan strategi yang saya lalui itu saya dah kumpulkan menjadi satu sistem yang mudah diikuti. Supaya anda tidak perlu lalui fasa trial and error bertahun-tahun macam saya dulu. Pilihan sekarang ada di tangan anda. Adakah anda nak terus jadi penonton yang sekadar mengeluh tak ada modal dan tak ada masa? Atau anda nak mula bina mesin silent income anda sendiri hari ini juga? Kalau anda serius nak tahu cara set up sistem mudah artikel AI ini untuk tahun 2026, saya dah sediakan video berpanduan percuma yang lebih detail. Klik saja pautan di ruang description di bawah untuk masuk ke landing page Aziz Hamid dan tebus panduan percuma itu sekarang. Jangan lupa tekan butang langgan saluran Aziz Hamid. Kita jumpa lagi di video seterusnya.